Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tengok aktiviti berkebun di bandar. Selalunya kita buat konten aktiviti berkebun di kampung, ya, kebun yang luas 1 ekar, 2 ekar. Tapi kali ni kita buat juga konten bila balik ke bandar semula, kami decide untuk berkebun di tanah sekangkang kerengga ni. Okey? Jadi projek pertama mula-mula kita dah bina bata, ya, untuk menahan tanah-tanah ni. Okey. Jadi kita tengok daripada hari ini nanti 6 bulan akan datang apa yang jadi pada tanah-tanah ni. Okey, setakat ni kami dah ada pokok nanas. Sebenarnya sebelum ni nanas-nanas ni dah menghasilkan buahnya. Nanas Yankee, macam itulah nama dia, dan buahnya sangat manis. Jadi kita tanam semula dengan 2, 4, 6, 8, 10 anak nanas. Jadi kita tengoklah dalam tempoh 10 bulan daripada sekarang, pokok-pokok nanas ni akan menghasilkan buah. Okey. Tanah ni dia berbukit sebenarnya. Atas sana jalan besar, bawah ni lereng bukit. Jadi kami ambil keputusan untuk cangkul lereng bukit ni dan jadikan macam raised bed lah untuk penanaman sayur-sayur kami. Yang kosong ni kita tak tahu lagi apa yang patut kita tanam. Serai ada, pokok pisang pun ada, dan juga ni pokok mangga. Nak cerita sikit misteri pokok mangga ni. Pokok mangga ni dia dah mula berbuah. Fasa pertama dia berbuah sebiji sahaja. Fasa kedua dia berbuah 2-3 biji sahaja. Okey, fasa ketiga ni dia berbuah dah banyak. Dekat juga 50-60 biji. Tetapi dia bersembunyi kat dalam. Jadi orang daripada luar tak nampak pun ada buah dia, tetapi sebenarnya dia ada buah kat dalam tu. Okeylah, kalau ada rezeki kita telik lah, sebab dah kutip selamanya, kita dah peram. Tapi ada lagi lah 3-4 biji buah dia dekat ni. Okey. Jadi ni rumah kami. Dekat depan tu pun banyak juga pokok-pokok yang ditanam. Buah betik. Buah betik pun dah banyak mengeluarkan hasil. Okey, kita berbalik pada buah mangga tadi. Jom kita tengok buah mangga. Okey, tuan dia dah panjat nak ambil buah mangga yang ada. Balance, baik kita ambil dulu sebelum musuh-musuh lain ambil. Okey, kita tengok. Buah dia manis. Bila saya masukkan dalam Google Lens, dia kata buah ni adalah buah macam spesies harum manis juga, tapi taklah semanis yang perlis tu, tapi manis lah. Okey, kita tengok buah dia. Macam mana nak ambil? Okey. Kita tengok buah dia. Ya Allah, cuba lepas. Bukan bulan jatuh ke riba, bukan buah jatuh ke riba juga. Tapi tak apa, tak cedera pun. Oh, buah dia cukup besar. Alhamdulillah. Jadi kena peram dulu buah ni, barulah kita boleh makan. Mungkin dalam seminggu baru boleh makan. Sedap sangat ni. Okey, ada lagi lah beberapa biji. Ada berapa biji lagi, Pak? Ada berapa biji lagi? 3 biji. Sambil-sambil tu tuan dia memangkas dahan, ya. Pokok ni mencabar sikit sebab ada kerengga. Okey, kali ni boleh. Tadi tangan belah kanan tak reti. Ketar. Okey. Tada, buah kedua. Okey, buah yang kedua. Okey, sambung balik. Ada lagi buah yang ketiga. Kena ambil ni. Tunggu sekejap. Okey, one more time. Bukan ibu tak pandai sambut. Yang membaling tu tak tepat. Okey. 3 biji. Dah nampak tak penunggu dia ni? Nampak tak?
Mana kerengga tu? Cuba nampak. Nampak tak? Ada penunggu dia dekat buah ni. Kerengga. Ini tuan sebenar dia kat pokok ni. Okay, one more. Okay, last one. Okay. Okay. Kita dah ada 4 biji guys. Okay, inilah buah yang terakhir musim ini. Okay. Kita tengok sebentar. Inilah buah yang terakhir untuk musim ini. Buah mangga kami. Mudah-mudahan dengan kita memangkas dahan-dahan dia, nanti dia akan berbunga lagi. Okey, daripada 1 biji kepada 2-3 biji dan kepada berpuluh-puluh biji. Kita tengok fasa keempat nanti berapa biji dia berbuah. Okey, tengok betapa survival skill pokok ni sangat tinggi. Hidup di lereng bukit sahaja. Okey, tanah kami ni memang nampak macam subur, tapi sebenarnya tanah yang macam ada bauxite. Jadi nak tanam tu sedikit mencabar. Berbalik semula kepada buah mangga kita. 4 biji buah mangga. Ada macam-macam saiz. Kita kena peram dulu, nanti kita makan. Jadi kejap lagi kita kena cuci yang semua yang jatuh dalam longkang ni. Daun-daun yang jatuh dalam longkang ni, supaya tak menghalang lah. Tak menghalang. Okay guys, rupanya bukan 10 je anak nenas. Projek kita dah naik ke skala lebih besar. Skala juta-juta. Tuan dia nak tanam lagi 3 anak nenas. Okay, jadi kalau tambah 3 ni lagi boleh import export lah lepas ni. Mudah-mudahan hidup dengan subur. Tanah ni nampak je, nampak merah, tapi sebenarnya dia perlu dirawat lebih lagi. Kena tabur dengan macam-macam jenis baja lah. Tai ayam, tai itik, tai kambing, supaya subur. Sebab bila kita gali tak jumpa pun cacing. Cacing pun tak nak hidup. Tapi tak apa, kita jangan putus asa. 14. Okey, ada satu lagi skala, tambah lagi juta-juta. Lagi 14 nanti. Okey, rupanya ada satu lagi, cukupkan 14 juta import export kita terhadap ladang nenas. Sekangkang kerengga. InsyaAllah 10 bulan lagi abah ada bah? 10 bulan lagi. InsyaAllah lah kita panjang umur boleh lah rasa buah nenas. Nanti kita buatlah konten review buah nenas ni. Selepas 10 bulan. Ni dah besar dah nampak ni. Mana? Rendah ni. Ada ya? Betul, ada sebiji tu. 1, 2, 3, 4, 5. Masalahnya guys, mata kita rabun, jadi dipaksa kita suruh tengok, jadi kita anggap je lah ya nampak. Menurut mata kasar tuannya kata ada 5 biji, jadi tak apa, kita tengok nanti. Ada 4 biji di sini yang akan kita peram. Selain ada pokok mangga, kami ada juga pokok serai wangi. Okey, ini juga pokok nenas. Dan itu pokok lanang. Pokok lanang ni ialah pokok untuk saya buat ekoprint. Pisang pun ada. Pokok kelapa ni agak sendu. Umur dia dah cukup tua, dah sama, lebih kurang sama dengan tempoh kami duduk kat sini. Kami dah duduk kat sini dekat dah 20 tahun. Tapi dia masih macam tu. 20 tahun ke 18 tahun. Dia masih juga besar tu juga. Tak membesar langsung. Okey, ini pokok pisang kami. Nak cerita sikit, pokok pisang ni anak bertuah dah pergi cantas. Okey, asalnya daun dia cantik, tetapi ada anak bertuah yang pergi cantas. Semangat nak berkebun tu tinggi, jadi dia pergi cantas je everything guna parang. Jadi inilah hasilnya dengan daun yang terkulai. Dan juga ini ada rumah ulat ni. Okey, daun bergulung ni. Biarlah dia nak hidup.
Dan seterusnya juga kita ada anak dia. Okey, itu dia. Anak pisang. Pisang tu dah mula mengeluarkan anak dia. Okey. Beginilah suasana petang kami dengan azam baru. Tak boleh nak balik ke kebun setiap minggu. Jadi kami tukar aktiviti untuk berkebun di depan rumah sahaja. Buat kau pula. Okey. Petang ni tuan dia kata buang separuh dulu. Kita sambung esok pula. Fasa seterusnya nak mencuci apa yang ada dalam longkang. Okey. Dah ada buah dia. Ha? Mana? Tu. Sebiji je. Okey, ada sebiji lagi. 2 biji lah, Pak. 2 biji lah. Tu ada satu. Oh, rupanya ada lagi, guys. Rezeki kita. Tapi tak apalah. Nak naik. Ambil esok lah pula. Okey. Ini je lah kebun kami. Kebun depan rumah. Okey. Berbudi pada tanah, kata orang. So, sebenarnya dulu ada tanah rumah kami dulu. Tapi dah disimen. Sebabkan dulu isu dia saya gelikan cacing. Dulu banyak cacing, jadi sebab takutkan cacing habis simen. Bila dah simen, dah mulalah rasa alamak nak tanam sayur dekat mana. Jadi begitulah kehidupan. Okey, kita sambung nanti pula untuk episod yang seterusnya. Bye-bye. Perancangan kami yang seterusnya. Dekat tanah-tanah ni, kami nak tanam aracis pintoy. Okey. Tanah-tanah yang tak ada berdaun ni, tak ada berumput ni, kami nak tanam aracis pintoy. Ada juga pokok ni. Pokok ubi kayu. Ni pokok petai Jawa. Tak tanam pun. Survival skill dia sangat tinggi. Tak tanam pun dia hidup. Subur. Potong dia hidup. Potong dia hidup. Potong pun dia hidup. Dan ini pokok sedih juga ni. Dragon. Okey, ini pokok apa kita panggil? Buah naga. Arwah mak panggil pokok hero naga. Sebabnya terpengaruh dengan kartun cucu dia tengok agaknya. Pokok ni dah lama tanam tapi hidup segan, mati tak mahu. Ini pokok hero naga. Buah naga. Petik kami depan rumah. Ini memang depan rumah. Okay, banyak buah dia. Buah dia manis dan dia tak ada biji langsung. Okey. Memang sedap. Selain tu juga kami ada kemangi. Dan juga sebab tahun lepas pergi Da Nang, Vietnam, dan kami makan mi soup yang dihidangkan dengan daun selasih dan memang sangat sedap. Balik tu terus je beli dekat nursery anak pokok kemangi dengan pokok selasih. Okey. Dulu kecil je, sekarang dia dah besar dah. Dan memang mudah hidup. Petik je dia cambah, petik je dia cambah. Okey. Rumah kami ni memang ada je kat mana-mana pokok nanas sebab suami saya suka makan nanas. Dan buah dia sangat manis yang ni. Nak tunjuk juga pokok. Kami tak tahulah apa yang terjadi dengan pokok ni. Pokok bendi ni buahnya tak lagi, tetapi dia dah menyaingi pokok betik dah. Tinggi sangat dah, nak sama tinggi dengan pokok betik, tapi dia tak berbuah pun. Kurus kering. Okey, daun dia lebar je, tetapi kurus, tak nak berbuah dan tinggi sangat dah. Tak lama lagi naik 2 tingkat dah. Okey. Masih lagi pokok nanas. Okey ni. Okey, sayangnya buah nanas kami ni patah. Tak tahulah apa dia yang menyebabkan dia patah. Dilanggar orang ke ataupun ditiup angin. Manis ni, tapi kami biarkan je. Dia masih lagi boleh menyerap zat kot. Okey. Nanas ni buah dia. Okey, ni pula pokok pandan. Kalau nak letak nasi ke, kita ambil satu daun pandan ni dan campak dalam nasi terus wangi. Okey, ni pula pokok pegaga kampung. Last 2 weeks kami pergi ke pasar tani dan beli pokok pegaga dan akhirnya dia dah mula hidup.
Pokok pegaga. Bagus untuk kesihatan. Okey. Itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Kita jumpa pula pada episod yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa follow kami.